Soalan ni saya tujukan kepada kaum wanita. Pernah tak korang tahu apa beza scan 3D, 4D, 8D versus dengan detail scan oleh doktor pakar? Tahu tak apa bezanya? Scan 3D, 4D, 5D, 6D atau 8D ialah lebih kepada image bayi. Contohnya kita boleh tengok muka bayi, pergerakan bayi dan juga anggota-anggota bayi yang lain. Yang ni lebih kepada kenangan manis untuk ibu bapa. Detail scan pula ialah pemeriksaan perubatan yang seluruhnya untuk memeriksa bayi ini bila kandungan ibu ni dalam 18 hingga 22 minggu untuk cek baby ini dari hujung kepala ke tapak kaki. Kita akan memeriksa organ ini satu persatu. Bahagian otak, bahagian muka, jantung, paru-paru, tulang belakang, tangan, kaki dan selainnya untuk memastikan baby ini adalah normal. Tiada apa-apa abnormality yang dikesani. Sekiranya terdapat apa-apa abnormality yang kita detect, at least kita boleh membuat rawatan dan juga persediaan yang awal boleh dibuat. So perbezaannya, satu untuk cek kesihatan baby, satu lagi semata-mata untuk kenangan manis untuk ibu bapa. Saya faham Dr. Kartik adalah feto-maternal specialist. Boleh tak doktor terangkan dengan lebih lanjut tentang bidang ini dan apa kepentingan bidang feto-maternal untuk penjagaan kehamilan wanita Malaysia? Maternal fetal medicine atau perubatan ibu dan janin ialah salah satu bidang kepakaran dalam obstetrik dan ginekologi yang memberikan tumpuan kepada ibu-ibu yang hamil dan juga bayi dalam kandungannya. Ia adalah penting kerana bukan semua kehamilan ini boleh berjalan dengan lancar. Ada setengah ibu yang akan menghidapi penyakit-penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, masalah autoimun, bayi yang kecil dan juga kelainan pada janin. So, dengan adanya bidang kepakaran MFM ni, kita boleh memastikan atau kita boleh detect awal melalui ujian scan atau ujian khas. Di Malaysia memang penting untuk ada pakar MFM ni sebab kebanyakan wanita sekarang hamil pada usia yang lebih lambat dan juga mengidapi penyakit-penyakit kronik. Dengan adanya MFM, kita boleh membantu memastikan kedua-dua ibu dan bayi mendapat peluang yang terbaik untuk sihat dan sempurna. Jadi kepada semua wanita di luar sana, terutamanya wanita mengandung, termasuklah kaum bapa, tolong ambil tahu perbezaan scan nak tengok muka baby, nak tengok comel ataupun tidak, versus dengan scan untuk tengok organ dalaman bayi tersebut, nak pastikan semua organ dalam keadaan yang sempurna. Salam sejahtera. Saya Dr. Kartik Balaraman, pakar perunding obstetrik dan ginekologi dengan sub kepakaran maternal fetal medicine dari Hospital Columbia Asia Bukit Jalil. Video berbentuk perbincangan ilmu ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Bukit Jalil.